Ini rumah tok muda apa ni tajam tu lah. Duduk tanda bisa pupuk daun. Mana yang jual? Tak ada di rumah bawah mana dah? Ini rumah tak gede. Rumah tak gede. Macam nak ada orang ni main-main ni. Orang nak apa yang kuasa. Tak, mana ada mana? Mana? Saya nak buat ni. Tak ada video. Ni rumah siapa pula? Ya, besar je. Ini happy tau. Mana ni? Kenapa masuk makan? Weh, susah weh. Kalau tak kena weh. Atau ladang ni. Dah guna, sila cuci sini Tolong, kalau tak kau yang kena buang dalam kolam. Belakang tu lebih lagi. Cuci kan. Ni malu Saya nak ambil. Kat belakang kau tahu. Perangai diorang ni, ya Allah. Tadi nak masuk malu-malu, dah masuk tak tahu malu pula. Sorang-sorang perangai. Dah boleh set kosong je. Ambil daun. Tengah ambil lauk kan dia. CEO bagi tadi. Stres. Dia belum besar. Main-main. Oh, sokak. Sorang-sorang apa kau mana? Ni pun. Dengan tu ini share lah kumur je. Ini dimakan untuk orang yang makan je. Kalau nak sepak, kat luar. Tapi yang belum makan, keluar makan dulu. Dan sebelah juga kita boleh keluar dan kita buat. Weh, betul je mengikut arahan. Betul mengikut arahan weh. Masuk YouTube. Bapa jangan nak kerja tentu hal yang luar. Ha? Di kelapa sawit. Bukan belakang KLCC. Dia nak kunci daripada luar apa tu Kang? Sorang-sorang. Serius ah? Serius ah? Serius ah? Serius ah? Serius ah? Belum semanjang rambut tu. Serius ah? Serius ah ni. Serius. Speaker tu pusingkan sekali. Beratur ambil. Beratur. Tu, ha, seluar leopard tu. Beratur, beratur. Nak dua. Nak satu lagi. Oh, tak ambil bunga api boleh beratur. Oh. Dia. Tu sana. Boleh ni lah. Apa jawapan yang kena nanya? Wah, yang terkejut aku. Kau nak main? Main bunga api.
Yang ni pun tak bakar lagi. Ni. Okey, you tak ada keistimewaan. Bakar je. Tadi kamu pergi lagi panggil aku. Cara main dia, korang kena split botol ni. Ni sama dia. Dia buka ni, kan? Ui. Okey, bukan boleh buka ni. Tapi kena pakai ni. Syarat dia kena pakai sarung tangan ni untuk buka. Siapa yang dapat buka? Kita. Siapa yang dapat buka? Siapa yang buka? Tak maksudnya kami orang tua yang tengah mendengar ni. Faham? Jangan tak hati. Semua boleh main. Orang tua ke, orang muda ke, budak semua boleh main. Botol dulu. Botol dulu. Aduh. Tak maksudnya dekat Nigeria tu. Dapat Jalan. Anak kemar. Mana maknya? Ni maknya. Tak nampak lah. Hanya bagi sokongan moral saja. Jangan tolong cucu. Boleh. Kamu tengok tak yang anak Hindu main tu? Yang TikTok, aku pun main lah. Dapur. Boleh. Tak bisa diingat aje. Mak bismillah dulu. Apa kena teka? Jumlah Kau kena teka. duit Berapa kali berapa ringgit? Bila masa kamu ambil duit? Sekali ya? Tak, kamu ambil dari mana duit tu? Okey lah. Macam tak ada je. Ada mak. Oh, nampak dah 5. Oh, bukan. Ada lagi. Okey. Atas tu teka berapa dalam duit. Pasu tu ada berapa ringgit? Haziq. Aziz mandi. Aduh, Haziq mandi pula. 45 25 15 6. 15 kita tengok ah. Ya. Oi, banyak. Ada 10-nya. Aduh. RM5. Aku nampak dah 10. Aduh, Salah.
Aku cakap Emma ni. Nak RM1. Kau puluh dah. Aduh. RM7. RM17 lah. 27. 27. Lagi sekali. Dia buat show malam-malam. Tidur lah dia mah. Shilling pula. Aduh. Janganlah main duit shilling. Di tangan Kakak duduk. kanan Pak Sudi. Nanti dulu. Dan tangan Pak Sudi ada sejumlah duit shilling. Tapi duit shilling dia bunyi macam Siapa kecil-kecil. suka dengan tepat Aziz Sudi? Dengan tepat, langsung bagi 50 lagi. Aduh, dah ada duit shilling. 50 Sekejap. Mainan. 4%. 4%. 7%. 7%. 45 sen. 45 sen. 50 sen. 5%. 5%. Kalau kena, kasih dua. Taklah. Dapat 50. 30 sen. Hai. Dirham. Oi. 55 sen. 80%. 60 sen. 50 siapa tadi? Ni mama dengan ni. 80 sen. 7. 45. Ni tadi 30 sen. 40. Stres aku. 20 sen. Aduh, dia buat macam ni pula. 20 sen. Aduh, ada lagi lah. 10 sen. 50 sen dah. Habis dah ada ni. 50 sen. Orang bawa. Okey, cuba teka Aduh, cepat. dengan tepat. Okey. Di dalam poket Aduh, dia makin lama makin ni lah. sebelah kanan Pak Su ni ada benda. Cepat cium. Tak boleh lah. Boleh. Benda tu apa? Benda yang macam Kau fikirlah ada poket apa benda yang ada. Okey. Janganlah pasal bagi detail. Ada dua benda. Ada benda. Cepat. Wait. Milik anda semua. Okey. Ai, anda semua. Baru ada Dalam ni. bilik anda lah. Ada yang baru datang. Okey, apa dia? Aduh, sabar apa kita bagilah. Benda. Dua benda. Kunci kereta tu. Kereta satu. Kunci kereta tu apa yang boleh ada dalam poket lah. Kereta ke Apa lagi? jarum ke Jarum sejak bila pula dia? pen ke Ada. Tak boleh. nanti apa nak? Yang menang tak boleh tu bagi ni. Kunci kereta lagi tu. Aduh, satu Apa dia? Bo. Besar apa ni? Tu dia tak orang tu dia. Oh, dia kat luar. Tak, pasal tu aku ni. Tak boleh tukar. Cakap sekali je. Dah. Tak, sebab wallet Pak Su kat luar. Kalau kunci kunci kereta, duit. Kunci kereta, sapu tangan. Ada dua benda ni. Oh lah. Sapu tangan. Dia kata apa? Pen. Masuk polis tau. Oh. Kenapa? Okey. Hurry. Ya, dah. Wallet sini. Kunci kereta. Okay. Siapa teka pen tadi? Aan. Teka pen. Sapu tangan. Oh, dah ni. Pada sini. Tujuh duit. Okay. Anak Tommy yang bawa sapu tangan.
nombor 2 lah di belakang. Hati aku ni pun semua lain-lain lah. Mana? Tak nampak ni jadi. Dia lain. 8 nombor 2 lah. Dia bukannya 0 1 sampai 9 lah. 7. 3 7 Aduh. Tukar. 5. Tetap berdiri kan? Tetap berdiri. 4. 2. Okey, akak baca. Nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Nombor 2 lah kan. Pemenangnya adalah nombor 2 lah. 4. Aduh. Baiklah, masih nak mandi nak berak. Salah. 200 lah. 200. Salah. Okey. Nombor juga. Nombor juga. Nombor. Okey. Tapi nombor ni selepas abjad. Kan abjad depan kan? Nombor depan tadi. A, B, tu lepas tu nombor. Apakah nombor tersebut? Okey. Dia ada A, B, lepas tu terus nombor. Apa nombor? Apa nombor? Cepat, bawah. Aku dulu masalah. 9 0 1 Aduh, sibuk hari ni. Syah 50. 0. Siapa ambil kosong tadi? Haziq. 5 Kita punya. 3 7. 7 8 4 2. 2 1. 1 3 1 Aduh. Kau pergi dah tegang dia. Siapa tegang 4? Kosong siapa? Kosong. Okey. 1 3 orang ah. RM2 bagi 3 tau. Taklah 100 lah bagi 3. Bagi 3. Aduh. 2 3 4 5 Boleh ni abah laki. 6 7 7 berapa? Patut yang abang kena keluar. Dia orang beg. Mana tahu. 8 9 Tu Dani. Okey dah. Dia 1 sampai 9 dah. Okey. Kita jemput order. Orang bank. Satu dia. Betul. Selepas abjad. Kalau dia panggil tu mana tak dapat. Apa? Tapi kena bagi balik nama. Kan nombor kan? A, B, lepas tu nombor. Abjad okey. Apakah dia? Nombor 3. Aduh. Nombor kahwin lah, kahwin. Yang penting elek. 8. Weh. Aduh. Tidak. Dapat duit. Duit. Hangat ni. Panas ni, ya Allah. Ya, aku dah berpisah ni. Hangat ni. Diperkenalkan pada semua, ini adalah ayahanda, ibunda yang tinggal. Okey, ini saja yang ada. Jadi kita meraihkan bersama-sama. Okey, kita mula.
Okey, kita jangan terkena. Okey, mula. Dia bukan dah. Bisa nggak kau? Hai. Pelan. Aku tak boleh. Okey, Pak Din. Warna ni. Bunda tercinta. Kawan orangnya. Aku on. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Tengok depan, tengok siapa buat ini bukan depan. Tu. Ya, ayah, itu pun yang macam ni ya. Dani. Bongok Taylor. Gini jom. Bola tu ni. Bola. Aku tak nak buat tu. Aku lagi dekat akal 5. Sama Bodoh kan. Tak buatlah ni laku sikit fake kan. Konten ni salah ni kebanyakannya nak konten je bukan ada apa. Mah. Nak tengok dia kerang. Dia ada video. Amai tadi lah. Kalau bagi barang bagi lagi. Kosong kan. Barang bagi lagi. Tak payah. Sudah tak payah. Akulah. Bagi je ya. Udah tengok. Rumah. Mana boleh tu? Kamu kena bayar tu. Kamu yang musuh. Mau ajak main bola ni. Ni macam ni lah kamu esok tau. Siapa kakak? Walaupun kamu pokok antara satu sama lain, saya bersalah minta maaf. Oh, ayolah jalan kaki lah. Nanti kotor masuk dalam botol. Ini lain kita ni. Siapa yang jalan? Okey, belakang. Okey. Orang muncul lah.
Panik supaya tahun ni kita dapat berjumpa semua. Jadi kami keluarga semua sekali mohon ampun dan maaf bila ada yang tak bagi komit kepada penganjur ataupun tak bagi kerjasama. Okay, so next time kita akan buat satu lagi majlis untuk tiap-tiap tahun insya-Allah. Okay, tiap-tiap tahun anak-anak buah pun kena belajar buat benda sini supaya hubungan kita silaturahim ni tak terputus. Okey, nah baru kita kenal tengok anak-anak orang. Kita pun tak tahu kan. Baru kenal Zafran dan Zafran. Baru awak kenal anak rumah Zafran. Ini hero ni. Dia hanya apa ni daripada arwah Ayah Ahmad. Pun pernah ada pun. Okey, so semoga semua balik tempat ni balik ke masih balik ke rumah dalam keadaan yang baik dan perjalanan yang selamat. Okey, insya-Allah tahun depan kita berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Yes.